lagi. Boleh tak pegang handset untuk baca Quran ketika dalam solat? Handset tu ada software Quran dari orang Jitra. Dia semayang, dia pegang handset, pegang itu. Kerana dia nak baca Quran, tak ingat surah. Nak, umpama itu imam tak ingat Fatihah, buka handset. Dengar molek. Pegang Quran dalam mazhab Syafi'i, dalam semayang jangan sampai gerak 3 kali turut-turut. Dalam mazhab lain 40 kali pun tak apa, kerana perbuatan itu ibadah dikira dan ada kaitan dengan semayang. Dalam mazhab Syafi'i dia bergalus sikit. Begitu juga kalau kita semayang mana duduk depan Quran dia, kata kita buka pula. Nah, memang kau buka sekali, jangan kau buka gini gitu. Nah, buka sekali je lah. Tapi kalau pegang gini, tengok surah, pandangan yang paling aman, kalau semayang 5 waktu, makruh. Setengah ulama kata khilaful aula. Yang boleh tengok-tengok Quran semayang lain daripada maktubah. Semayang tarawih, semayang witir, semayang hajat. Soalan